Macam Pak Long umur 78 ni yatim lagi ke Pak Long? Ustaz mau ada zakat-zakat apa abang anak saya pun anak yatim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين صدق الله العظيم بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يسرف السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Muslimin dan muslimat, para hadirin, hadirat, muslimin dan muslimat, mudah-mudahan insya-Allah kita yang hadir, kita yang berada, kita yang duduk pada malam ini mudah-mudahan berada di dalam naungan rahmat, kasih sayang dan keberkatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Ya rabbal alamin. Alhamdulillah summa alhamdulillah, pada malam ini kita memanjatkan setinggi-tinggi rasa syukur kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala dengan limpah dan izin serta kurnianya dapat sama-sama kita duduk, dapat sama-sama kita berkumpul, dapat sama-sama kita berhimpun pada malam ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati pertemuan kita. Kita nak sambung pengajian kita pada muka surat 43, keterangan. Kita masih bicarakan di dalam hadis ke-16, mencintai Al-Quran, membaca, mengajar dan beramal dengan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallifu hafizahullah. Melihat Al-Quran adalah ibadah. Membacanya adalah ibadah. Mengajarkannya ibadah. Dan memahaminya juga adalah ibadah. Yang pertama, Al-Quran ni hebatnya Pak Long, tengok pun dapat pahala. Yang kata Al-Quran ni, tak payah duk buat benda lain, tengok saja dapat pahala Al-Quran. Tapi jangan duk kira duk pediah pahala tengok saja, baca haram dah. Dia kata tak apa, Ustaz beli 4 buah dekat rumah tu, tak dekat atas mari tu tengok, dia kata. Aduk kira kedarah pahala subsidi lagu tu mampu Pak Long. Hidup ni, kalau hidup ni kira akhirat dengan dunia ni duk kira terkedarah subsidi, mampu Pak Long, mampu. Sebab tu Al-Quran yang pertama tengok dapat pahala. Melihat Al-Quran adalah pahala.
Sama dengan melihat Kaabah. Kita pergi ke Mekah. Kita pergi ke Masjidil Haram. Habiskan masa i'tikaf dalam masjid. Habis. Hang tak larat nak buat apa? Hang tengok Kaabah. Nak tawaf kot dah tak larat. Dia kata tak payah hari ni Ustaz. Go out. Go. Hari ni dia kata go menyerang. Tak buat apa. Quran nak baca belagu mana Ustaz? Baru baca Iqra' 3. Nakaha. Dia duk kira nakaha. Hak lain dia tak apa baca. Nakaha tu menikah belum. Dia duk kira nakaha. Pimai nakaha. Pimai nakaha. Dia kata nak baca. Dia kata bukan nak mengeja Iqra' 3 dalam Masjid Haram. Malu enggak Ustaz? Malu dia kata. Lepas tu hang buat apa? Dia kata tak apa Ustaz. Tak boleh buat apa pun tengok Kaabah. Dia kata duduk dalam Masjidil Haram tengok Kaabah. Boleh? Kira okey lah tu Pak Long. Kira okey dah tu. Ni Al-Quran. Punya hebatnya Al-Quran. Hang tengok, hang dapat pahala. Yang kedua. Membacanya ibadat. Baca ibadat. Tengok ibadat. Baca ibadat. Mengajarkannya ibadat. Dan memahaminya juga adalah ibadat. Tengok, baca, faham, beramal. Ulama berkata, jika kita ingin berbicara dengan Allah, maka dirikan salat. Ni ulama berkata, siapa yang nak berbicara dengan Allah, semayang. Dan jika kita ingin Allah Ta'ala berbicara dengan kita, maka bacalah Al-Quran. Kalau kita nak bercakap dengan Allah, kita semayang. Kita berdoa, kita bermunajat kepada dia. Dan kalau kita nak dia berbicara dengan kita, baca Al-Quran. Tok Syekh kita abang, baca Al-Quran. Al-Quran merupakan mukjizat terbesar Nabi SAW yang berkekalan hingga hari kiamat. Rahsia dan keajaibannya dirasai oleh manusia sepanjang zaman. Apabila kitab ini terus-menerus dikaji dengan kajian-kajian ilmiah. Amat malang jika ibu bapa yang membiarkan anaknya tidak pandai membaca Al-Quran. Sebaliknya mereka bersusah payah menghantar anak mereka ke pusat-pusat tuition untuk belajar bahasa Inggeris, matematik, sains dan sebagainya. Mereka sanggup membayar yuran yang agak mahal. Bahkan jika mereka gagal dalam mata pelajaran itu, mereka sampai menangis kesedihan. Ni realiti mak bapak. Kata pengarang kitab kita, sayangnya mak bapak daripada dulu sampai lah, kalau anak mereka tak boleh baca Quran, mereka tak susah hati. Kadang-kadang dia sanggup pergi hantar tuition ni Pak Long. Satu mata pelajaran sebulan tengah 200. Tu kira lekeh lah tu. Ada yang ambil private teacher. Cikgu persendirian. Main mengajar anak di rumah. Sekali main 100. Seminggu 2 kali. 200. Kali dengan 4. Tak ke 800 belum. Sanggup. Tapi bila pergi hantar anak pergi mengaji Al-Quran. RM50 sebulan pun haram tak bayar. Ada tak orang panggil lagu ni? Ada. Bermatang pau ni ada 4 orang. Batang Jangguih ni. Saya cek dah. Anak Qaryah Majid Batang Jangguih ada 4 orang lagu ni. Dulu ada 6. Mampu. B2 tinggal 4. RM50 pun tak larat nak bayar. Hantar anak pergi mengaji. RM50 pun tak larat bayar. Sedangkan tanggungjawab nak mengajar Al-Quran kepada anak-anak ni, tanggungjawab siapa? Cuba abang mai. Tanggungjawab siapa? Tanggungjawab mak bapak. Bila hang minta tolong orang, tolong laksanakan tanggungjawab hang, hang tak boleh mengajar Al-Quran dekat anak hang. Hang minta ustaz-ustazah ni tolong mengajar dekat anak hang. Hang tak boleh bayar ke? RM50 dia kata ni pun ustaz, RM50 ni pun kategori dia ustaz menjual ayat-ayat Allah. Tengkorak pak hang. Ha ni. Saya ni pasal lah ada tauliah belum. Kalau tak ada tauliah saya sebut dah pala bapak bidah ada tauliah. Tak boleh lah. Tukar bahasa yang agak rendah tengkorak pak hang.
Punya korang ajak. Dia pergi hantar anak dia mengaji. Bayangkan kelas pengajian tu. Lepas buka kelas. Bukan nak mengajak anak hang bawah pokok pukul 5 tu kot. Boleh mengajak Quran bawah pokok pukul 5. Dia ada bangunan, dia sewa bangunan. Nak mengajak. Lepas tu buh ekon. Mau tak buh ekon, anak hang peluh. Buh ekon. Nak mengajak seorang tak dan, dia ambil lah seorang lagi ke, 2 orang lagi ke. Mai tolong ngajak anak hang. RM50 dia cek sebulan. RM50 itulah nak bagi bedeng minyak motor cikgu-cikgu yang main mengajak anak dia. RM50 itulah nak bayar elektrik aircon tu. RM50 itulah nak bayar sewa kepada bangunan tu. Besar ke Pak Long? Ni hang pi ambil guru main mengajak dekat rumah hang. Modal minyak ya. 100 sekali main. Sekali main 100. Ada tak bangsa ni? RM50 untuk ajak anak dia Quran. Dia berkira nak mampu. Kalau hang ni jenis susah, tak apa. Kalau dia susah, tak ada apa, dia main habaq ustaz. Saya nak terus terang kat ustaz, anak saya ni tak boleh baca Quran. Saya nak mengajak pun saya bodoh ustaz. Nak buat lagu mana? Saya nak bayar, saya tak ada duit. Ni saya main hantar ni, betul-betul nak minta ustaz tolong. Tolong ajak anak saya sampai boleh Al-Quran. Kita aja. Sebab hang susah. Ni telefon Pak Long. Kilang tak ada awak keluar di tempah dah. Keluarnya model baru beli. Keluarnya model baru beli. Ada tak jenis lagu tu? Telefon dia lagi mahal pada ustaz duk mengajak anak dia tu. Ustaz duk mengajak tu Allah. Kadang-kadang nak telefon bini dia dapat kat bini orang. Telefon tu punya gelong. Dia tekan nombor tu, nombor bini dia. Hak angkat bini orang. Duk halo, halo. Dia kata ni awak suara lagu lain. Tengok-tengok tak sampai kat bini, sampai kat pondan. Duk halo, halo. Anak dia hak tak bayar yuran tu. Hak yang main mengaji ni, anak murid. Hak pak dia tak bayar yuran. Telefon anak tu lagi mahal pada telefon ustaz ni. Kadang-kadang Pak Long ni ustaz ni macam ada pengalaman. Ni cerita pengalaman. Yuran tak bayar, tapi dia duk post story ni. Dalam sosial media ni dia duk bubuh. Dalam sosial media ni gambar. Pi restoran mewah-mewah. Pi berjalan. Hak baru ni sangkut kat Anyai. Dia pun sangkut juga. Petang kemarin dia duk sembang. Cerita hak Nyai ni sembang. Sembang dengan Datuk Pak Long ni, dia ni memang kaki hak Nyai lah. Dia punya kaki, tak kaki hak Nyai ni. Sampai tahap ada satu lorong kat Anyai tu, lepas bubuh lorong tu nama dia. Nak habak dia punya kaki, tak kaki orang tua ni. Saya tanya dia, "Jana Pak Long? Tenggelam habis." Dia kata, "Saya ni ustaz, kedai nak tenggelam apa mampu pergi kat depa lah. Kereta nak tenggelam nampak bumbung, tapi hak adik-beradik saya hak duk urut kaki tu pergi duk mana?" Dia kata, "Kok tenggelam pergi sekali ni. Hak duk pergi suar kaki duk urut no adik-beradik dia kata." Saya kata adik-beradik, dia kata adik-beradik kenal kok mana, tak kenal kok mana, tapi depa duk panggil abang. Kenal adik-beradik depa duk panggil abang. Dia kata, "Saya ni nak telefon kedutaan Malaysia suruh pergi cek tak duk urut kaki tu ada lagi ke, ngan yak bah bawa sekali ke?" Ni balik-balik. Tak mau bayar yuran ni. Kita fikirlah ustaz-ustazah ni dia tolong pelepas dah tanggungjawab kita. Bukannya banyak mana Pak Long, ustaz-ustazah duk buka kelas pengajian Iqra, pengajian qiraati, duk mengajar Quran. Bukan banyak mana pun mereka duk ambil ni. RM40, RM50, RM30, bayarlah. Mereka tolong pelepas tanggungjawab kita. Mereka tolong bantu kita ni nak melaksanakan tanggungjawab kita ni. Tapi orang tak hargai Al-Quran. Saya bagi contoh mudah macam ni lah. Tuan-tuan nak mudah faham. Tuan-tuan ni pun bukan boleh bagi contoh berat-berat. Pak Long ni lena lagu tu. Dia belum.
Tak ada bagi contoh lena dah, tambah bagi contoh berat. Dia saya bagi contoh lagu ni. Birthday kita. Bila orang bagi hadiah kat kita, kita teruja tak? Birthday kita ni orang bagi hadiah kat kita. Kita teruja tak tuan-tuan? Teruja. Ni saya cadang kat tuan-tuan ni. Ustaz-ustaz duk main, duk mengajar gamak, duk keluar kot TV tu tadi ni. Appreciate lah ustaz-ustaz tu. Bukan saya tau. Yang lama-lama lagi duk mengajar. Tuan-tuan jadi jawatan kuasa masjid ni ada tak? Tuan-tuan tahu ni, ni bulan ni ustaz mana punya birthday. Bulan depan, kek RM50 sebulan. Bajet lah RM30. Tak ada kek pun tuan-tuan masak lah pulut kuning. Habis ustaz ni mengajak, Assalamualaikum ustaz. Selamat menyambut birthday lah. Happy birthday to you. Ni adalah kami beli kek. Kek pun bukan beli sebiji, satu slice tu dah. Sebab apa? Ustaz ni pun kencing manis tinggi lah. Dia bagi berapa sebiji kat dia. Pergi belilah dekat mana pun Pak Long. Order lah online ke apa ke. Satu slice tu dah. Jangan duk bagi sebiji. Ustaz ni pun kencing manis tinggi. Hargai ustaz-ustaz ni memang mengajak. Hargai. Saya selalu kata dekat orang masjid. Dan malam ni saya nak kata kat tuan-tuan. Ada di kalangan kita ni kadang-kadang tuan-tuan. Tuan-tuan pernah kaji tak ustaz-ustaz ada main mengajak dekat masjid tuan-tuan ni? Lama mana perjalanan mereka tiap-tiap kali nak main mengajak? Tuan-tuan tahu tak? Ni kadang-kadang ada masjid ni yang saya habaq betul. Saya ni kalau orang tak peringat saya kata kuliah saya tak main dah. Ustaz Pozi kita ni sehari sebelum dia akan hantar. Kalau tak ada siapa peringat saya tak main mengajak tuan-tuan ni. Bukan masjid ni lah, ada 2-3 masjid. Tak tahu jemaah duk tunggu ustaz tak main. Mereka kata ustaz tak main. Dah tak habaq pun kata main. Ustaz main lah lagi kami kata tak payah nak main. Ustaz main. Amboi. Berat sangat apa nak peringat. Kita nak pergi Pak Long, kita jauh Pak Long weh. Sehari kita main sekat jalan ke apa ke, lepas telefon, kita telefon. Hari ni ada? Oh tak ada, ustaz tu yang kami tak peringat. Pula dah. Ingat aku nak main di dekat ke? Ustaz-ustaz lain nak main? Tak ada. Tak hargai tuan-tuan. Mana-mana kita pergi ceramah pun, mereka akan tanya, ustaz duk taman ada, ustaz keluar rumah. Dia tanya waktu kita nak main kat dia. Kita balik tu, tak ada biji mata nak telefon. Ustaz, sampai dah ke? Selamat dah ke sampai? Alhamdulillah, selamat. Ada apa-apa kot jalan, ustaz telefon? Tak ada. Sebab tu, haduk jaga, jawatan kuasa, haduk jaga bahagian kuliah-kuliah ni. Cuba hampir melawat tengok rumah ustaz-ustaz. Biar tahu setiap ustaz ada main mengajar dekat masjid kita ni, jauh mana perjalanan tu. Jauh mana perjalanan ni Pak Mai? Kadang-kadang dia berkira. Kira dengan ustaz-ustaz ni berkira. Kira. Jauh mana? Ada kita pernah pergi jalan tengok rumah ustaz. Keadaan ustaz tu hidup dia lagu mana? Dia duk main mengajak masjid kita duk bayang kat dia tengah 200, 120 cukup ke? Dia pi dia balik minyak banyak mana? Dia nak balik jual ustaz pibuh minyak tentu guna AC saya. Haram tak semua. Tak. Pi tengok keadaan dia, bini dia kerja apa, dia duk belak. Tuan-tuan, saya nak cerita satu pengalaman. Satu pengalaman saya nak cerita. Dulu kan ada sekali kuat kuasa ni lah. Dia kuat kuasa, Jabatan Agama kuat kuasa tentang tauliah. Masa awal-awal dulu ni. Alhamdulillah. Jabatan Agama pun banyak permudahkan urusan tauliah para-para asatizah kita ni. Saya ucapkan jutaan terima kasih lah. Mewakili asatizah kita ni, saya ucap jutaan terima kasih pada pihak Jabatan Agama Islam Pulau Pinang yang mempermudahkan urusan berkaitan dengan tauliah asatizah kita ni.
Awal-awal dulu ni masa kuat kuasa tu sebelum nak selaras ke apa. Saya balik mengajak. Saya bukan balik mengajak. Saya nak pi mengajak. Tak boleh. Jam teruk. Saya nak pi ke Batu Feringgi. Masa tu ada perayaan apa tau. Lepas duk belarak. Jam. Tengok-tengok dalam map ni. Nak sampai sana. Masa tu lebih kurang 9.20. Orang dah nak balik. Siapa nak dengar kuliah. Saya telefon masjid ni macam mana. Dia kata tak apa Ustaz. Nak buat lagu memang jam. Dia kata jam. Di sini pun jam. Dia kata kita tangguh. Tak apa. Saya pun on the way balik. Saya on the way balik. Saya berhenti makan dekat Sungai Dua tu. Satu kedai. Saya makan. Di Sungai Dua. Saya sampai dekat kedai tu pun lebih kurang 8 suku. 8.20. Tak ada masuk Asyar lagi. Mai satu ustaz ni. Satu orang ni saya tak tahu kata dia ustaz. Dia mai tegur saya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz mai mana? Saya kata, mai daripada ni lah. Nak pergi mengajak. Tak boleh. Oh, ada kuliah malam ni ada. Dia kata, Ustaz, tauliah apa ada? Alhamdulillah lah. Dia kata, ana pun duk mengajak juga. Oh, dia kata, Ustaz duk mengajak apa? Dia kata, mengajak lah. Duk mengajak kelas-kelas kuliah ni. Tapi dia duk mengajak Quran Tajwid. Dia duk ngajak Quran tajwid ni lah. Adalah dia kata 1 bulan. Lebih kurang dalam 15-12 malam. Ana duk ngajak jugalah Quran tajwid. Dan kadang-kadang ada mana-mana masjid yang ustaz-ustaz tak boleh pergi mengajak tu. Ana pergi ganti-ganti dia betul lah. Oh. Betul ni saya tanya dia. Ustaz tak ada kuliah? Dia kata tak ada tauliah. Semua masjid stop. Oh. Saya kata, Ustaz duk buat kerja apa lagi? Lain pada duk ngajak. Tak ada Ustaz. Yang tu je lah pendapatan. Ustaz anak berapa orang? Dia habak 2 ke 3 orang anak. Isteri tak kerja. Kalau tak salah ingatan saya lah. Mak duk sakit ke mak dia ke mak mentua duk sakit. Duduk dengan dia. Duk belah juga. Mak duk sakit ke ayah duk sakit. Saya ingat lagu tu lah. Cuma ni dia ni tanggungjawab anak. Duk kena belah mak pak sakit. Pendapatan tak ada. Lepas tu saya kata, ni Ustaz macam mana? Ni kuliah apa tak ada? Dia kata ni duk fikir tengok. Dia kata duk bincang-bincang dengan bini. Mungkin nak jual nasi lemak kot pagi-pagi tu kot tepi jalan. Tuan-tuan. Ni Alhamdulillah lah dia boleh mengajar lah. Terima kasih dah Jabatan Agama yang permudah. Tuan-tuan bayang tengok. Ada orang masjid yang pergi duk tengok keadaan hidup ustaz ni lagu mana? Susahnya lagu mana? Sakitnya lagu mana? Tak ada. Termasuk dengan ustaz-ustaz yang nak mengajar anak tuan-tuan Al-Quran. Kadang-kadang orang tak menghargai Al-Quran, agama ni tuan-tuan. Orang tak apa nak hargai. Saya katakan tadi contoh Al-Quran. Kita birthday. Tuan-tuan birthday. Orang bagi hadiah dekat tuan-tuan birthday. Bagi hadiah dekat Pak Long birthday. Yang pertama dia bagi telefon, handphone baru. Harga taklah mahal. RM7,000 lah. Tak boleh lipat tu. Anak yang pertama nak abah. Senang abah nak tengok internet. Abah nak tengok ustaz-ustaz ceramah tu. Pak dia pun pegang. Alhamdulillah lah. Ni berapa ribu ni? Abah. RM1 saya tak cukup. Kalau cukup RM1, RM7,000. Tu dia. Allah abah pakailah. Handphone abah pun gelong dah. Slide ini esok baru naik. Ni kami beli hak baru kat abah ni. Tak dan slide dia naik dah. Tu dia. Tengok. Besar. Mak dia kata lagi senang lah pak hang nak tengok joget-joget tu. Download Quran. Tapi haram tak pernah buka. Hak dia duk tekan, hak lain. Terima kasih, Cum. Ya Allah. Terima kasihlah beli ke abah. Handphone baru. Anak nombor 2, bagi Quran. Anak nombor 2, hadiah dia apa dia? Quran. Ni abah. Hadiah untuk abah. Buka-buka. Quran. Hak duk ada pun banyak dah.
Nah, bagi Quran ni pun hambalah ikut masjid mentang jangguih ke apa? Tak ada, tuan-tuan. Al-Quran. Orang pandang sebelah mata ya Quran ni. Lepas tu nak abang kat tuan-tuan. Nilai Al-Quran dalam kehidupan tuan-tuan. Orang tak ambil peduli. Saya duk bagi contoh kerap dah. Surah Sejadah. Surah Yasin. Tiap-tiap malam Jumaat duk baca. Yasin lama mana dah duk baca. Sajadah pagi Jumaat duk baca. Lama mana dah duk semayang belakang duk dengar. Haram tak apa. Sebab apa? Tak ambil pedulinya kita dengan Al-Quran. Tu dia kata, umat Islam mestilah berusaha. Usaha apa dia? Memahami isi kandungan Al-Quran. Kita orang Islam, kita umat Nabi SAW kena berusaha. Usaha apa dia? Memahami ajaran Al-Quran. Apa yang Al-Quran nak? Alangkah bahagianya jika kita dapat mengkhatam Al-Quran berserta tafsirannya. Saya cadangkan kepada tuan-tuan anak qaryah Masjid Permatang Jangguih. Saya cadang. Di rumah kita dan juga yang menonton kita punya kuliah kita malam ni yang tidak berada di masjid. Saya cadangkan setiap rumah orang Islam di Malaysia ni kena ada satu tafsir, nama dia Tafsir Pimpinan Ar-Rahman. Senang nak faham. Beli baklong harga RM5-60, bukannya tak boleh beli, rokok pun boleh beli. Beli lah RM5-60. Tafsir Pimpinan Ar-Rahman. Hak keluaran daripada Jabatan Perdana Menteri Malaysia ni. Yang dikarang oleh Allah Yarham Al-Allamah Al-Marhum Syekh Abdullah Basmih. Beli. Tak di rumah. Baca satu ayat. Tengok dia punya terjemahan dan tafsiran dia. Yang mana tak faham. Garis. Mai kuliah maghrib. Bawa kitab tu. Habis kuliah panggil ustaz. Tanya ustaz. Saya duk baca hak ni. Saya tak apa nak faham. Macam mana ustaz? Ustaz tu mau baca lagu ni. Terang. Dia bukan semua tafsir hak terjemah ni kita boleh baca yang kita boleh faham. Ada hak tak faham belum. Tak payah duk ambil lah tafsir hak berat-berat no. Tafsir Jalalain ke apa. Nama tafsir tu Jalalain. Pak Long baca jadi Jalalain. Orang nak suruh pergi Jalalain, Pak Long pergi Jalalain. Yang tu yang ustaz-ustaz apa boleh lah. Tafsir Jalalain, dua Jalaluddin. Yang karang, dua ulama yang karang. Beli tafsir Pimpinan Ar-Rahman tak di rumah. Mula Pak Long, umur tak nak ligan tak ada nak. Mula nak tunggu mengaji tafsir sampai habis ni bila? Tengok, kita baca surah Ar-Rahman, kita tahu apa yang surah tu nak. Dia habak intisari ayat, dia habak kandungan surah, ni nak bawa apa cerita apa. Dia rasa Pak Long. Mai umur ni Pak Long kena duk tengok kot tu lah. Hak menatang duk kelebek Allah ni kena kurang dah Pak Long oi. Hak menatang dia kuih lama ni, dunia ni kuih lara. Kita yang kena pandai nak bawa hidup kita di dunia ni lagu mana. Tuan-tuan ni zaman-zaman ni teknologi apa semua ni tak main duk main AI pula dia kalik. Dulu ni orang dulu ni dengan telefon ni dia tak apa nak kalut. Nak buat menatang apa dulu Pak Long. Hak seronok sikit pun dulu ni main game ulak tu. Main game ulak ni ingat tak game ulak? Terkedarah panjang. Pusing-pusing main dia terkedarah panjang. Ulak tu pun tak tahu duk mana dah lah ni. Keturunan dia pun tak ada lah. Asal main dia terbit pendek lah. Dia makan ceruk panjang. Hak tu yang dulu kita duk main. Lah tak ada dah Pak Long macam-macam. Mau tak pandai bawa dengan dunia lah ni Pak Long. Tak ada baca ada Quran. Faham? Ambil masa untuk memahami Al-Quran. Apabila kita melalui ayat rahmat. Kita memohon rahmat daripada Allah. Kalau kita faham. Baca-baca matang ayat rahmat, minta rahmat. Apabila kita melalui ayat azab. Kita memohon perlindungan. Apabila kita melalui ayat tentang syurga, kita berdoa agar menjadi penghuni syurga. Dan apabila kita berjumpa ayat tentang neraka, kita berdoa agar selamat daripada api neraka. Dan apabila kita berjumpa ayat perintah untuk bertasbih, maka
kita segera bertasbih. Begitulah seterusnya. Kita memberi respon dan berinteraksi dengan ayat yang kita baca. Hadis ke-17. Memelihara anak yatim. An Sahl bin Sa'd radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana wa kafilul yatim fil jannati hakadha wa asyara bis sababati wal wusta wa farraja bainahuma rawahu al-Bukhari. Artinya daripada Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku dan penjaga anak yatim berada di dalam syurga seperti ini. Baginda mengisyaratkan dengan jari telunjuk dan jari tengah sambil merenggangkan sedikit antara keduanya. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Nabi kata, aku dengan orang yang duduk di dalam dunia ni, yang duduk atas muka bumi ni, yang mempedulikan anak yatim masa mereka hidup. Anak yatim ni duk ada sekeliling kita, Pak Long. Anak yatim. Sekali dia nak habaq yang kata anak yatim ni lagu mana? Yang kata anak yatim ni macam Pak Long umur 78 ni yatim lagi ke Pak Long? Umur 78 dah. Pak Long ni dikira. Dia kata, Ustaz mau ada zakat-zakat apa habaq anak saya pun anak yatim. Pak Long ni anak yatim lagi kan? Sekali kita tengok. Nabi kata, aku dengan orang yang jaga anak yatim. Anak yatim ialah anak yang kematian ayah ketika mereka masih kecil dan belum balik. Itu dia anak yatim. Anak yatim ni siapa dia? Seseorang yang kehilangan ayah ketika mereka masih kecil dan belum balik. Balik, tahu balik? Balik. Macam Pak Long ni bukan cakap balik, buluk dah Pak Long. Umur Pak Long ni bukan cakap balik, buluk dah. Jadi kata saya apa anak yatim? Anak yatim ikut mana lah? Saya yatim tak, nama dia yatim. Anak yang kehilangan ayah belum balik. Mereka hidup dalam keadaan dahagakan kasih sayang seorang ayah. Satu budak, kita tengok. Saya dulu ni sebelum saya ada anak, saya tengok orang yang kehilangan ayah. Kita sedih. Balong air mata kita gugur. Keluar juga air mata ni. Tapi lepas kita menikah, kita berada anak, dia lain lagi suasana dan keadaan tu meruntun jiwa kita. Nu apa nu adik kita nu? Ada duduk di Johor ke mana tu? Sekelip mata itu kan. Ayah dia, mak dia dan adik-beradik dia hilang lagu tu ya. Meninggal, accident. Sekelip mata. Ujian. Kita duk rasa kita ni berat dah. Mereka lagi berat. Saya biasa cerita dalam ceramah saya. Ni saya cerita sekali lagi. Saya biasa satu ketika tu dijemput berceramah dekat satu masjid. Tajuk dia hikmah di sebalik ujian. Tajuk ceramah dia bagi tu. Hikmah di sebalik ujian. Jadi saya sampai-sampai tu ceramah lepas Isya. Saya sampai mayang maghrib berjamaah bersiap. Mereka ajak saya masuk makan. Masuk. Duduk dekat meja saya tu adalah 3-4 orang. Saya pun tanya mereka tajuk malam ni apa dia? Hikmah di sebalik ujian, Ustaz. Duduk ni saya tanya dekat meja saya ni. Sorang. Saya tanya. Dalam hidup ni takatlah ni ujian apa yang paling berat? Saya tanya mereka. Saya kata abang. Dalam hidup abang ni ujian apa yang paling berat? Saya tanya. Yang pertama. Dia kata saya ni teruk juga ujian saya Ustaz. Apa dia abang? Ujian apa yang paling berat dalam hidup abang? Dia kata Ustaz, saya ni biasa niaga, biasa jadi jutawan dan biasa jatuh terduduk, kena lari luar negara. Saya duduk di Thailand, hilangkan diri sebab hutang. Orang duduk minta, orang ni minta, saya kena khianat, jatuh perniagaan. Saya lari duduk di Thailand. Saya bina balik kehidupan saya, berniaga saya apa, sampai saya jadi jutawan balik di Thailand. Saya buat balik duit tu mai ke Malaysia.
saya balik serah diri kat Malaysia, 2 tahun saya kena penjara, settle masalah saya. Oi, teruk Ustaz. Saya tinggal keluarga, saya tinggal. Dia duk cerita teruk. Saya kata teruk juga abang nak, teruk. Saya tanya pula anak mak dua, Haji ujian yang paling teruk apa dia? Saya ujian paling teruk, dia selak kain meja, dia tunjuk ke dia. Kaki dua-dua tak ada. Kudung. Dia aksiden, kaki dia dua-dua ni tak dapat diselamatkan. Potong. Dia kata, Ustaz, duk tahu langkah tak berjalan dia. Kaki kudung, tahu langkah tak pergi. Kawan kita ni boleh juga lari, Ustaz, saya nak lari apa? Lagi orang tak suruh. Mantai dan. Toreh. Toreh. Ni toreh nak pihak masjid setuju toreh, toreh. Dia kata, jalan. Saya tak ada beli apa. Kudung. Habis hidup saya, Ustaz. Kerja apa semua. Saya kena pencen apa semua. Elak apa semua. Dah tak ada apa, Ustaz. Mujuklah anak-anak pun dah besar dah. Anak berapa orang je? Anak 2 orang. Mujuklah besar dah. Teruk lah je nak. Teruk. Dia boleh lari. Saya tak boleh lari. Kaki tak ada. Saya tanya abang, anak nombor 3 abang. Dalam hidup abang, apa dia yang paling teruk hidup abang? Ustaz, saya hilang satu keluarga sekelip mata. Anak dan 4 orang bini saya. Aksiden, jatuh kereta langgang, kereta meletup, mati kesemuanya. Saya dulu tentera, nak balik cuti raya dekat Kelantan. Isteri saya suruh balik dulu. Dia naik kereta Exora bersama dengan 4 orang anak saya. Pagi itu saya sempat lambai kepada mereka, saya pergi kerja, orang telefon. Kereta yang dinaiki oleh isteri dan anak-anak saya jatuh dalam gaung, meletup, aksiden, mati kesemuanya Ustaz. Saya hilang anak-anak dan isteri saya sekelip mata. 3 orang ni balong mana berat? Hak lari kerana jatuh berniaga, tak berat. Hak kudung kaki 2, berat. Hak ni sekelip mata hilang isteri dengan anak-anak, lagi berat. Ujian kita balong. Dan ujian yang Allah Ta'ala bagi atas dunia ni apa dia? Kehilangan mak dan ayah sewaktu mereka masih kecil. Dua 3 malam lepas saya makan dekat Kepala Batas Al-Ustaz. Dia tak boleh pergi ceramah Jalan Putui. Pergi makan. 3 beradik duduk makan di belakang meja saya. 3 beradik. Yang tokek kedai tu kata, Ustaz, ni 3 orang anak yatim. Saya kata, jadi macam mana? Dia kata, mula Tok Wan mereka meninggal. Tok Wan mereka meninggal. Tok Wan budak-budak ni meninggal sakit. Selang 3 hari Tok Wan meninggal, Pak pula meninggal. Saya tanya ni yang sulung, umur apa? Umur 13 Ustaz. Dia kata 1. Ni, saya nombor 2. Umur apa? 11 tahun. Ni, umur 10 tahun. 3 beradik mai duduk makan. Duduk dengan siapa di rumah? Duduk dengan mak, dengan tok. Mak panggil tok mai jaga. Sebab mak pergi kerja apa semua, tak ada siapa nak jaga kami. Tengok Allah. Lama mana dah ayah meninggal. Baru sebulan, pak ayat mata jatuh. Sebulan ayah meninggal. Nak kata apa kat dia? Ayah sakit apa? Cimaneh. Demi duk makan, duk layak mata. Allah balong. Bayangkan kalau kita ada anak-anak, tu tempat anak kita balong. Sebab tu Nabi suruh kita dengan anak yatim ni, Nabi suruh kita jaga, Nabi suruh kita ambil berat, Nabi suruh kita prihatin dekat anak yatim. Sampai Nabi kata apa dia? Aku dengan anak orang yang bela anak yatim dalam syurga macam ni. Bukan dalam dunia. Nabi kata apa? Dalam syurga. Anak wa kafilul yatim fil jannati hakadha. Aku dengan orang yang dalam dunia menjaga anak yatim, memelihara anak yatim dalam syurga macam ni Nabi kata. Batu Nabi suruh kita ni
Dalam satu hadis, saya tak ingat dah. Dalam kitab ni ada ni, kitab yang saya bawa. Nabi cerita, hadis ni kita baca dekat Masjid Al-Amin mula lepas. Kita baca dekat Masjid Al-Amin mula lepas, hadis ni. Nabi kata apa dia? Nabi kata, kalau tak silap saya, Nabi ajak kepada para sahabat amalan yang nak melembutkan hati. Nabi kata ni amalan untuk melembutkan hati. Nabi kata, apa dia amalan yang melembutkan hati ni? Yang pertama antaranya Nabi suruh usap kepala anak yatim. Bukan kepala mak dia apa, anak tu. Orang Matan Jangguih ni bila dengar anak yatim ni dia celapak juga. Dia nak pergi duk gosok kepala mak tu. Janda. Bukan kepala mak dia. Kepala anak dia. Pak Long duk pergi duk usap kepala mak dia. Duk usap kepala mak dia. Pak Long 3/2 boleh kita. Tak boleh pahala, boleh 3/2. Yang kedua Nabi kata jamu mereka makan. Apa yang hampa makan? Jamu dia makan. Prihatin kepada anak yatim. Apa yang dia makan, apa yang hampa makan, pastikan mereka makan. Ni kita ada anak-anak yatim keliling rumah ni balong. Kena tanya. Budak ni mengaji dia lagu mana? Dia pergi sekolah tak? Mak dia kata tak pergi. Sebab apa tak pergi? Dia tak payah dia tanya cengeng lagu tu. Ni pasal saya syarah. Orang ni dia bukan dia faham. Dia kata nak tanya pun cengeng lagu tu. Ni aku bersyarah bodoh. Hang tanya lembutlah sikit. Siapa yang tak pergi mengaji? Duit tak ada. Awak tak bayar yuran ke? Tak bayar yuran, sekolah tak bagi mengaji. Kita kena tanggungjawab. Cuma nak besar, bila kawan tu anak yatim, mak dia tu bermuda, Pak Long nak pergi tolong, suruh bini pergi. Tak payah Pak Long duk celapak. Suruh bini, abang kat bini nak pergi tengok tu. Anak-anak yatim tu. Apa yang tak cukup kita bantu. Hampirlah. Lagi kalau aku pergi, hang jealous, orang fitnah. Bagi bini kita pergi. Kadang-kadang bukan bini kita tak mau tolong. Kita ni lebih sangat. Rumah nak mampu. Anak-anak haram tak menterkedarah beras. Tak ada. Dia bawa beras pergi rumah janda tu. Ni perangai ke matanya gue. Mati dah hang tu pun. Ada buat kelakon lugu tu. Mati dah kena COVID itu ni. Bagi mereka makan. Tengok mereka mengaji ke tak? Ni hampir tanya tengok anak dia tu. Aku duk tengok, aku duk dengar. Mereka kata hampir tak mengaji apa semua tu. Pergilah tengok. Apa hak tak cukup, mainlah kita ikhtiar tolong. Aku tak pergilah. Aku tak mau sekali kalau aku nak pergi buat baik. Orang duk pergi tenah aku. Lah hang pergi. Orang nak kata apa kan? Baru bini kita pun semangat. Itulah bang, yuran dia ni pun. Sunggak banyak ribu juga. Berapa ribu tunggak? Dekat 3,000 tu dia no. Tak apalah, jom kita pergi tengok ada sekolah tahfiz ustaz tu. Try tanya ustaz tu, tengok kok ustaz tu mau ambil anak yatim. Pergi. Usaha kita. Kita tak mampu nak bagi duit, tapi kita usaha. Keluarkan mereka daripada masalah. Ni anak yatim. Kena jaga. Sebab apa Nabi suruh jaga? Sebab Nabi tahu derita anak yatim tu macam mana. Sebab Nabi SAW Nabi sendiri pun anak yatim. Anak yatim. Satu cerita. Kisah pagi raya Rasulullah SAW. Disebut ada satu hari raya Aidul Fitri. Aidul Fitri. Nabi SAW keluar daripada rumah dia. Nabi nak pergi ke masjid. Bila Nabi nak pergi ke masjid, Nabi tengok ada satu kawasan, satu tempat tu, Nabi lintas nak pergi tu. Satu kawasan tu, budak-budak duk bermain. Nabi kan dengan budak-budak ni, lah Pak Long, Nabi. Nabi Muhammad ni dengan budak-budak. Dia penyayang. Bukan lagu kita cengeng nak mampu. Dah lah cengeng nak mampu. Tak ketahuan, hala pula cengeng. Tu yang budak meluat. Mai masjid, dia tengok budak tu macam. Budak-budak Pak Long oi. Dia tengok budak tu.
Tengok. Budak tu pun tengok balik. Dia tengok. Tengok. Hang yang tengok dulu budak tu. Budak tu pun tengok balik. Tengok. Budak-budak baru gaya mai dekat tempat imam ni. Dia tengok jam duk bunyi. Cerik. Naik. Dia main mikrofon. Naik. Pergi budak-budak tu panggil tentera Jepun. Budak-budak nak bang, biar dia bang lah Pak Long. Biar dia bang. Jam surau saya dulu ni ada budak-budak tu lah sekolah menengah lah. Macam mereka budak-budak tu. Main bang lah. Tak ketawa hala bang, hambang lah. Nak buat lagu mana hak tu yang nak main bang pun. Hak ketawa hala tak main. Hak tak ketawa hala tu yang nak main. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mula bang. La ilaha illallah. Pak saya kata baru bang habis dah. Biar habis lah bapa. Hak yang mau bebang tu pun. Hak tak ketawa hala. Biar habis. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Dulu baru asyhadu an la ilaha illallah. Tang qomat tu. Allahu Akbar. Asyhadu la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ya Allah, ya Allah. Qomat munzalah. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Dia nak sebut qad qamati solah tu dia tak reti. Hayya 'ala solah, hayya 'ala falah. Qomat munzalah, tak qomat munzalah. Habis. Betul ya lah Pak Long. Qomat munzalah. Tak qomat munzalah. Betul ya lah. Betul tak Pak Long? Tak bambang terus mayang tak qomat. Salah. Orang kata, mau dia qomat. Orang kata ni hang bagi budak mana qomat. Tu dia kata tu qomat pun salah, tak qomat pun salah. Biar habaq awal-awal lah. Pak saya kata, hampir kutip budak-budak mana. Tak tahu lepas nak bang. Biar habis lepas bang. Nabi dengan budak-budak ni, Nabi sayang. Bila mana Nabi lintas satu kawasan, budak-budak ni duduk tengah main, Nabi berhenti. Nabi main dengan mereka tu sekali. Ni kata Rasulullah. Tiba-tiba Nabi tengok, di sebelah sudut tu Nabi tengok, ada satu budak yang berpakaian kusut, rambut tak terurus, baju yang tak terurus, duk tayak ujung tu. Nabi pun pergi dekat budak ni. Bila Nabi pergi dekat budak ni, Nabi tanya dia, wahai anak, pasal apa kamu menangis? Awak yang hang teriak ni pasal apa? Sedangkan kawan-kawan hang duk tengah berseronok. Sedangkan kawan-kawan hang duk tengah bermain. Pergi main dengan mereka. Yang hang duk teriak ni pasal apa? Budak ni pun angkat kepala dia dalam keadaan air mata yang membasahi pipinya. Budak ni kata apa? Wahai pakcik. Dia tak kenal Nabi. Dia tak kenal Nabi. Dak budak Pak Long. Dia bukan kenal siapa. Tuan-tuan tengok tak? Ada satu budak dengan PMX ni. Bukan nak cerita politik. Nak cerita budak tu. Pak dia ni penyokong kuat PMX kot dulu ni. Dia jumpa PMX. Dia nak selfie dengan PMX. Dia kata apa? Anwat, selfie satu. Anwat, dia panggil lagu tu ya Pak Long. Dia tak ada nak panggil yang amat berhormat. Tak ada dah. Anwat, tengok gambar tak? Budak-budak Pak Long. Tu macam budak masjid. No, masjid apa? Dulu saya mengajar. Tu apa? Taman 9. Masjid 9. Saya betul cerita kat tuan-tuan. Saya nak tampak budak tu pergi cari tak jumpa. Dulu kan saya duk mengajar masjid tu dulu ni. Habis mengajar. Apa saya macam je tuan-tuan lah saya jamak siap apa saya keluar. Itu salam-salam dia keluar tu budak tu pun main. Masa tu janggut pun tak ada. Dia pun duk tengok ustaz apa. Misal pun tak ada, janggut pun tak ada, macam babi orang dia kata lagu tu kat saya. Masa dia kata tu orang ramai. Dalam hati kita haram budak ni. Habis-habis saya keluar tu saya pusing masjid cari tak jumpa. Mau jumpa aku tampak dah budak tu malam tu. Budak-budak betul. Dia tengok-tengok dia kata ustaz lalu kan janggut panjang ni janggut tak ada. Dia kata ustaz apa misal pun tak ada janggut pun tak ada macam baby orang dia kata. Korang ajak ni cucu siapa? Pasal Tok Wan dia ada malam ni. Kalau betul cucu-cucu Pak Long tolong balik tampak tak mewakili saya. Budak-budak Pak Long. Bukan dia kenal siapa. Dia tanya dia kata kat Nabi.
Pakcik, dia panggil pakcik. Macam mana saya tak bersedih, wahai pakcik? Macam mana saya tak menangis, wahai pakcik? Saya dah tak ada siapa-siapa dah dalam dunia ni. Tak ada siapa dah dalam dunia ni. Nak seronok macam mereka, mereka ada lagi keluarga. Saya dah tak ada siapa-siapa dalam dunia ni, pakcik. Nabi tanya kepada budak ni. Nabi tanya. Nabi kata, wahai anak, di mana bapakmu dan di mana ibumu? Mak hang pi mana? Pak hang pi mana? Budak ni kata apa dia? Wahai pakcik, ayah saya gugur, syahid, meninggal di dalam medan peperangan bersama-sama dengan tentera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tak tahu hadut depan dia tu Nabi. Pak dia ni salah seorang daripada tentera Islam yang berperang bersama-sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan pak dia syahid dalam medan peperangan. Pak dia meninggal, syahid, tentera Rasulullah. Mak hang mana? Mak hang? Mak saya meninggal ketika melahirkan adik saya, wahai pakcik. Saya dah tidak ada ayah. Saya dah tak ada ibu. Saya dah tak ada siapa-siapa. Bagaimana saya nak berseronok macam mereka? Mereka ni seronok pasal mereka masih ada ayah. Mereka ni seronok pasal mereka masih ada mak. Boleh beli baju-baju yang baru untuk hari raya. Menyediakan juadah-juadah yang sedap pada pagi raya. Berhari raya bersama dengan ibu dan ayah. Aku tak ada siapa, pakcik. Aku hanya tidur di merata-rata tempat. Nabi bila dengar, meruntun jiwa Nabi. Sebab apa? Sebab Nabi anak yatim. Sebelum Nabi lahir, pak meninggal. Hanya sempat beberapa ketika, ibu pula meninggal. Nabi berdiri dengan lutut dia. Nabi duduk berdiri, Nabi tunduk, dan Nabi berdiri dengan lutut Nabi. Sebab budak tu rendah, Nabi berdiri. Nabi pegang budak tu. Nabi kata, wahai anak, maukah kamu ibumu yang baru adalah Aisyah? Mau tak mak kamu yang baru Aisyah? Budak yang tak ada mak, pakcik. Pak Long, dia kata apa? Nak, wahai pakcik, nak. Maukah kamu ayahmu yang baru adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Nak, pakcik. Maukah kamu saudaramu yang baru adalah Hasan dan Husain? Nak, pakcik. Nabi kata, sekarang akulah ayah kamu. Baru dia tahu tu Rasulullah. Nabi tarik dia, Nabi peluk dia. Dia peluk Nabi. Dalam riwayat tu cerita, basah bau Nabi, budak ni teriak. Ni dia Nabi SAW dengan anak yatim. Ni dia Rasulullah dengan anak yatim. Bukan Nabi duduk cengeng, bukan Nabi duduk tak. Nabi satu orang, bila Nabi habaq, kata aku dengan orang yang jaga anak yatim dalam syurga macam ni, Nabi buat. Nabi bukan cakap bercakap, dan Nabi buat apa yang dia bercakap. Ni dia, Nabi merasai yang kata anak yatim ni. Mereka hidup dalam keadaan dahaga akan kasih sayang seorang ayah. Seperti kanak-kanak yang lain. Mereka juga ingin berbanja dengan ayah. Saya nak pesanlah kepada mereka-mereka yang berkahwin dengan janda, yang kematian suami, yang ada anak. Bila menikah dengan satu janda, ibu tunggal, janda dia bunyi kasar, ibu tunggal, ataupun balu. Ni dah, anda tak kira balu, hang kira balun dia. Bila menikah dengan satu janda, satu ibu tunggal, yang kematian suami, yang ada anak, hang kena layan anak tu macam mana hang layan anak hang. Jangan duk ada double standard dengan anak hang. Jaga
hati anak yatim. Jangan bagi terentak hati anak yatim. Jangan bagi hati anak yatim ni terluka dengan tindakan kita. Kita menikah dengan satu janda, dia ada 2 orang anak. Dia ada 2 orang anak. 2 orang anak yatim. Bila kita menikah, sayanglah anak yatim tu, anak tiri kita macam anak kita. Sayang. Di antara tanda ni, cakap. Kita nak cakap selalu. Ni abah nak bagi tahu, dia panggil abah. Arwah pak dia panggil ayah. Dengan kita panggil abah. Ni, anggap abah ni macam ayah. Ayah dah tak ada, ayah dah pi dah. Allah Ta'ala bagi abah jaga hampa. Abah sayang kat hampa. Nanti kita pula ada anak dengan bini kita ni, dengan mak mereka ni. Kena bagi anak kita ni pula rasa mereka ni sedarah, sedaging. Saya pengalaman, saya biasa jumpa satu makcik ni. Saya pergi ziarah dia sakit, hantar bantuan. Saya tanya dia, makcik ada berapa orang anak? Ustaz, makcik tak ada anak, Ustaz. Oi. Tak ada anak. Ni yang duk makcik dia belah. Ni anak tiri makcik. Ni anak tiri makcik. Makcik tak ada anak? Tak ada. Tak ada di rumah ni lah, ada di rumah lain. Oh, anak makcik yang sendiri ada berapa orang? Ada 4 orang. Ni anak tiri ada 3 orang. Nikah dengan arwah pakcik, mak mereka ni meninggal. Pakcik menikah dengan makcik. Masa tu makcik anak dara, makcik belah lah mereka 3 ni. Masa makcik menikah dengan ayah mereka umur apa? Ustaz, hak adik dia hak nombor 3 tu dalam pantang. Ni hak abang ni, hak sulung baru 3 tahun. Oh. Lepas tu anak-anak makcik kerja luar. Ni makcik duduk dengan dia. Nak habaq kata dia ni punya sayang dekat mak. Bila mak dia ni stroke, dia ni dulu ni kerja gawai jugalah, kerja besar jugalah di satu kilang ni. Perempuan, dia berhenti kerja dan dia tak menikah sampai umur 46, tak menikah sebab bela mak. Hak abang-abang lain dia suruh pergi. Sedangkan tu mak tiri dia. Dia mai, dia peluk mak dia. Umur mak dia pun dah 60 lebih. Dia mai peluk, dia cium, dia tidur dengan mak dia. Tak menikah. Sebab apa tak menikah? Nak bela mak. Saya dalam hati kata, mesti makcik ni, masa dulu ni sayang. Saya tanya, Kak, Alhamdulillah lah, Ustaz. Kalau dia yang tak bagi kasih sayang kat kami 3 beradik ni, Ustaz, kami tak tahu jadi apa. Dia tak pernah. Dia marah anak-anak dia. Tapi kami 3 orang, tangan tak pernah naik, mulut tak pernah marah. Kalau kami buat apa pun dia akan ambil, dia peluk kami. Dia marah ni dalam keadaan dia peluk kami. Janganlah buat macam tu. Kalau dia tak tahan sangat, dia akan habaq kat suami dia. Dia takkan marah mereka. Saya tanya makcik, tak pernah marah? Tak pernah marah. Sebab apa makcik tak nak marah? Tak ada mak nak marah, mereka tak ada mak. Sekali kalau makcik marah, mereka terasa. Yang kedua ni Ustaz, anak yatim, arwah mak makcik kata, bela anak yatim ni pahala, jangan bagi mereka ni terasa dengan kita. Arwah mak dia, Pak. Pak Long, nak jumpa teratu biji mata pun. Putih kasut lipa, tak jumpa dah Pak Long. Sayang dekat anak ni. Yang pertama anak tiri. Yang kedua anak yatim. Pak Long. Mau Pak Long mau tangin-tangin nak nikah dengan janda dan anak yatim, kena buat lagu tu Pak Long. Dia kata tu lah Pak Long tak bagilah anak-anak yatim tu terasa, tapi Mak Long hang nombor 1 tu makan hati tak sangka. Pak Long tak masuk syurga Pak Long. Nak bagi keadilan, bagi elok-elok, jaga. Muka sorak pun tukar ni cukup sejam. Dia berhenti dah. Mereka juga ingin berbanja dengan ayah. Namun apakan daya? Ajal maut sudah ditakdirkan sebagai hamba. Kita perlu redha dengan segala ketentuan Allah. Oleh itu, tunjukkanlah simpati kita kepada anak-anak yatim.
Belailah mereka dengan penuh kasih sayang. Ni dia bang. Usaplah rambut mereka. Bukan rambut mak mereka. Rambut anak-anak tu. Dan bantulah mereka. Tunjuk kasih sayang dengan anak yatim ni. Baginda sallallahu alaihi wasallam sangat menyayangi anak yatim. Baginda sendiri pernah merasai keperitan hidup sebagai anak yatim. Ayah baginda meninggal ketika baginda masih dalam kandungan ibunya. Setelah berumur 6 tahun, ibunya pula meninggal dunia. Bayangkan Nabi, sebelum beranak, pak meninggal. Tak dan rasa kasih sayang pak ni lagu mana. 6 tahun Pak Long baru nak manja dengan mak. Dalam perjalanan pergi ziarah kubur pusara bapak dia, mak pula dah meninggal dunia. Allah. Tak ada pak, umur 6 tahun. Tak ada adik-beradik. Bayangkan, tak ada adik-beradik. Anak tunggal. Meninggal pula dah. Yang kata, mak ni pula dah meninggal. Meninggal. Mak meninggal. Tak tahu nak duduk dengan siapa ni. Duduk dengan Tok Wan. Tak dan lama mana Tok Wan pula dah meninggal. Duduk dengan pak menakan. Gaya nak dapat kekuatan sikit. Duduk tengah-tengah ujian masalah. Pak menakan pula dah meninggal. Sebab apa Pak Long? Sebab Allah nak didik Nabi secara direct. Adabani Rabbi. Aku dididik oleh Allah. Fa ahsana ta'dibi. Allah memberi pendidikan yang sempurna kepada aku. Bayangkan Nabi. Lagi dahsyat. Orang yang menyayangi anak yatim dan mengambil berat tentang kewangan dan kebajikan anak yatim akan dapat masuk ke dalam syurga dan dapat menampingi Nabi SAW. Mereka sangat rapat dengan Nabi seperti rapatnya jari tengah dan jari telunjuk dua-dua ni. Sebaliknya orang yang memakan harta anak yatim pula akan dihumban ke dalam neraka. Mereka dipaksa menelan ketulan-ketulan bara api. Siapa hadut makan, kata merada anak yatim. Wallahu a'lam. InsyaAllah bulan depan kita akan baca pula hadis ke-16. Mendidik anak dan berbuat bakti kepada anak perempuan. Nabi nak cerita pula kita ni ada anak perempuan. Tuan-tuan ada anak perempuan. Kena berbakti kepada anak perempuan ni sampai bila? InsyaAllah kita akan baca pada bulan hadapan. Wallahu a'lam. Kita baca doa dulu tuan-tuan. Betul kita tangguh. Ada sedikit benda yang saya ingin sampaikan kepada tuan-tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Wa 'allimna ma yanfa'una. Warzuqna 'ilman yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu bika min hali ahli an-nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.